Assalamualaikum dan salam berjumpa lagi. Saya Marang Safia. Saya Izzatul Madika. Kami adalah pengacara SPSM TV Channel. Pada hari ini, sekolah kami mengadakan dua program, iaitu program Hifz Al-Quran dan program Buku Rambut. Apa tajuk ceramah Hifz Al-Quran hari ini, Ustaz? Baik, hari ini insyaAllah sama-sama kita akan berkongsi berkaitan dengan istimewa nuzul Al-Quran. Jadi insyaAllah hari ini kita sama-sama buka hati, buka minda, kita dengar apa yang akan dikongsikan dalam tajuk istimewa nuzul Al-Quran hari ini. Terima kasih Ustaz. Narikkan tajuk ni kawan-kawan. Ada hari Jumaat ni, sampul duit, tengoklah ada orang nunggu ke. Sangat istimewa, yang sangat berkat, iaitu berlaku pada jadi itu adalah malam kan? Malam ganjil. Inuri a'daina wa zalzil aqdamahu wa salli mereka. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Kita satu, siapa nak cuba jawab soalan di hadapan? Betul tak jawapannya? Betul. Al-Quran berlaku. Betul tak jawapannya? Okey, bagus. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntung di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Masalah. Apa bahan-bahan nak buat buku lampu ini, cikgu? Okey, baik. Kalau kita nak buat buku lampu ini, bahan utama dia mestilah beras. Okey. Selain pada tu, kita masukkan serai, ayam, lada hitam, bawang putih dan yang paling penting kita masukkan santan. Barulah sedap. Kemudian bahan lagi sedap kita masukkan sama ada daging atau ayam. Kita belum tunjuk barang tu. Keistimewaan buku lampu, cikgu? Oh, banyak keistimewaannya. Okey, salah satu daripadanya bubur lambu ni adalah makanan berkhasiat untuk orang yang sakit, terutama orang yang demam ataupun sakit perut. Sebab apa? Sebab bubur lambu ni dia memudahkan penghadaman kita, sebab lembut kan, beras lembut. Yang kedua, kesemuanya mestilah pada bulan Ramadan, sebab bubur lambu ni dimasak secara besar-besaran pada bulan Ramadan untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan. Agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntung di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku. Wah, sedapnya bau. Berkerocok pula perut saya. Untuk pengetahuan semua, bubur lambu ini akan diagihkan kepada semua warga sekolah. Bolehlah kita makan waktu berbuka puasa nanti kan? Tak sabarnya. Betul.